waktu aku guna GoPro dulu kan, aku guna benda ni untuk buat motovlog. Sekarang dah guna DJI, tak guna lah benda ni. Tapi itulah, bila kau dah dekat lama, dia akan jadi macam ni, dia akan tinggal macam ni kesan bila kau dah dekat lama sangat. Sini aku pergi sini nak. Dia IC dia tak tu. Boleh? Dia Boleh dah. boleh dah. Okey. Terima kasih dah. Okey. Oh dah. Okey. Ini first time aku pakai Muji 95. Sebelum ni aku pernah isi minyak, dia tak tanya IC. Dan aku pergi counter macam biasa, aku bayar dan dia tak tanya aku tak IC. Kalau aku macam isi macam biasa lah, awal tu aku bayar yang RM2.60 kot. Ini kali kedua aku isi minyak, tiba-tiba ada masalah isi. Aku tak tahu dia tolak ke tak awal-awal tu. Sebab awal tu dia dah memang payment ni kan, payment card kan. Saya tak sure lah dia bayar ke tak. Sebab kena reject aku tadi tu. Lepas tu bila kena reject IC, dah takkan aku nak bayar minyak tanpa subsidi lah. So aku try cancel. Aku tak tahu duit tu macam mana. Kalau tolak dengan gigi lah. Terus sama ni aku bayar kan, sama ni aku bayar RM5. Tapi sebabkan dia lah, aku tengok dalam video ada orang cakap amount yang dia selalu bayar tak cukup, diisi tak cukup kan. So that's why aku pun untuk kali ni aku bayar RM6. Aku tak expect pula aku punya IC tak jadi tu.
So guys, sampai sini saja video aku kali ni. Okay, apa pendapat korang? Ni first time aku guna Body 95 and then benda ni jadi dekat aku macam ni. Sebelum ni aku tak guna. Aku rasa aku tak guna aku rasa. Sebab aku tengok check kat touch and go, aku isi minyak, dia punya limit dia tak turun. Waktu aku isi minyak, aku tak guna body sebabnya aku urgent waktu tu. Dan aku urgent dan aku nak cepat, aku terus isi minyak. Aku macam tak belajar lah cara nak guna Body 95 apa semua tu. So sekarang bila aku first time aku guna Body 95, dia jadi macam ni kan. So kalau korang ada pengalaman macam ni, korang boleh komen dulu. So apa pendapat korang? Korang boleh komen di ruangan komen kat bawah. Pernah tak benda ni terjadi dekat korang? Kalau pernah terjadi, korang boleh komen apa solusi korang. Adakah bawa pemadam? Aku rasa masalah IC. Tapi bagi korang masalah apa? Adakah sistem ke? Sebab memang aku try kali keempat tu baru berjaya. Waktu staff nak datang tolong tu, waktu tu baru berjaya. Tapi aku rasa sebab IC. Mungkin aku salah. Boleh jadi sebab mesin ke, sistem ke, aku tak sure lah. Okay, tapi aku rasa sebab IC lah. Mungkin next aku akan bawa pemadam lah. Kita akan tengok lah. Kalau benda ni terjadi lagi, mungkin sebab mesin atau sistem lah. Okay, kalau siapa suka dengan video ni, jangan lupa untuk like, share dan komen. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Tekan bell notification tu untuk dapatkan video aku yang latest. Semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum and bye bye. So aku nak try super night mode pula. Okay, so kita akan tengok macam mana dia punya kualiti dia dalam low light. Okay, 1, 2, 3. Asal gelap pula ni. It's not a game, it's a rich thing.